Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang kepada mereka yang baru sampai ke channel ni. Selamat datang, dan kepada mereka yang telah lama support video saya, channel saya. Terima kasih banyak-banyak kerana channel ini membesar bersama anda, dan tanpa anda rasanya channel ni taklah bertahan lama, walaupun taklah lama mana pun buat masa ni. So hari ni kita nak bercerita lagi tentang stres selepas bersalin. Okey, sebenarnya stres selepas bersalin ni bukan sahaja disebabkan oleh baby. Macam dalam video yang lepas saya ada cerita tentang macam mana stresnya saya apabila baby tu menangis, lepas tu tak boleh tidur malam, tak cukup tidur dan sebagainya. Selalu orang akan tanya, baby okey, baby sihat, tapi jangan lupa you all, kalau boleh lepas ni, kalau you all adalah orang yang bertanya, tanyalah juga ibu baby tu. Saya bukanlah kata suruh tanya, saya tidak, tapi ini pengalaman saya yang saya rasa sewaktu saya baru lepas bersalin. Okey. Kita selalu titik beratkan pasal baby, tapi kita lupa ibu baby yang penat melahirkan, yang penat menjaga baby, yang orang kata yang emosinya pelbagai. Abang kata doktor, orang yang baru lepas bersalin ni dia ada hormon yang tidak stabil. Jadi disebabkan hormon yang tidak stabil itulah macam-macam akan berlaku. Inilah yang kadang-kadang orang tua-tua kata meroyan. Fasa-fasa inilah yang akan menyebabkan kita akan meroyan. Okey, antara stres yang saya hadapi adalah, saya tak salahkan orang dalam bab ni, mungkin mereka fikir mereka ambil berat, tetapi sebenarnya kadang-kadang saya rasa saya pun mungkin pernah buatlah benda ni. Kadang kita ambil berat tu kepada sesuatu yang orang kata sebenarnya tak perlu pun. Bukan tak perlulah, dia tak perlu kita ambil berat sampai orang rasa kita tidak yakin kepada mereka, tetapi ambillah berat dan tunjukkan bahawa kita support orang tu. Okay. Yang pertama, stres yang saya hadapi adalah selepas bersalin, memang daripada hari pertama keluar hospital, saya jaga baby saya sendiri, walaupun baby ni adalah baby pertama saya. Okey, kenapa? Kadang-kadang ada orang kata saya dengan family pun sombong. Saya bukan sombong dengan family saya. Saya ni, family saya tak besar, family saya kecil, dan adik-beradik saya pula bertaburan di seluruh Malaysia ni. Bukanlah di seluruh Malaysia maknanya adik-beradik saya ramai, tidak. Saya ada 4 beradik, tapi semuanya duduk yang jaraknya jauh-jauh lah. Ada yang duduk kat Melaka, ada yang duduk kat Johor. So ada yang paling dekat pun yang duduk dekat Bandar Sarjana Putra atau Puchong. Itu pun dia bekerja pun bukan seperti kita, dia bekerja mengikut waktu international. Jadi saya rasa saya tak perlulah mengganggu orang. Okey, cukup sekadar mereka tanya khabar saya, mereka buat video call, mereka call saya, tanya okey ke tidak dan sebagainya. Tetapi untuk orang luar, ramai yang cakap, akak boleh ke kesian dekat akak. Okay, saya tahulah ada orang kesian kat saya. First, sebab ini baby pertama. Yang kedua, sebab saya ni blind. Jadi orang mungkin akan lebih extra care lah, sampai kita rasa rimas, sampai kita rasa macam kau ni tak yakin ke dengan kita. Tambah pula bila kawan-kawan kita yang tak nampak sendiri yang mempersoalkan, bukan mempersoalkan lah, macam suruh kita fikir baik-baik, boleh ke nak jaga baby, okey ke, ini anak pertama, dia sendiri pun tak buat, jaga seorang-seorang, dia sendiri pun bersama dengan ibu, dengan keluarga dia orang yang jaga baby, yang take care baby dia pada awal kelahiran, bukan dia, mak dia yang tolong dan sebagainya. Sebab apa? Sebab baby tu lembut lagi, takut tersalah dan sebagainya. Okey, bila orang extra care ni, bukanlah kita tak appreciate. Macam saya appreciate, tapi janganlah mengeluarkan ayat-ayat yang menyebabkan kita rasa kau tak confident dengan aku ke. Lebih-lebih lagi kawan-kawan yang sama dengan saya kan. You blind, I pun blind. So
Apa masalahnya kalau blind tu jaga anak sendiri daripada hari pertama? Yang penting dia ada rasa confident dan dia belajar. Belajar supaya dia boleh buat macam mana yang orang lain buat, orang yang berpengalaman buat. Of course lah, pada 2-3 hari pertama tu kita akan rasa kekok. Macam baby saya kan dikira sebagai post premature. Post premature ni babynya kecil. Okay, jadi of course pada awal kita akan rasa takut, tapi nak tak nak kita kena buat. Pada pendapat saya, kita kena ambil benda ni sebagai sesuatu yang positif lah. Okay, tadi kenapa mak saya tak datang jaga saya, arwah nenek saya tak datang. Arwah nenek saya of course lah sebab dia dah duduk di atas wheelchair, walaupun dia sihat, dia masih kuat, tapi dia duduk atas wheelchair. Jadi dia tak prefer lah untuk keluar daripada rumah dia, sebab daripada rumah dia nak turun tangga dan sebagainya, kemudian nak datang KL dan sebagainya, dia rasa benda tu dia dah tak sanggup nak hadapi lah benda-benda macam tu, sebab dia dah terlalu tua kan untuk umur dia, walaupun dia sihat, dan dia prefer berada di rumah dia yang dia selesa. Okay, macam mak saya pula, kenapa dia tak datang? Sebabnya ayah saya sakit. Ayah saya ni dia on off. Kadang-kadang dia okey, kadang-kadang dia tak okey. Bila dia nak tak okey, suddenly dia boleh tak okey, dia boleh pengsan, dia boleh sesak nafas, dan kita kena panggil immediate kita kena buat immediate emergency calling kepada ambulans dan sebagainya. Okey, dan masa saya lahirkan baby tu, sebenarnya ayah saya pun baru keluar daripada emergency sebab dia tiba-tiba sesak nafas dan tak boleh bernafas. Selalunya ayah saya ni kalau dia tak boleh bernafas, dia akan pakai ventilator lah, dan lepas tu diikuti dengan oksigen. Dan ayah saya ni dah beberapa kali ditidurkan, 2 ke 3 kali telah ditidurkan. So keadaan ayah saya memang tidak mengizinkan, memang tak stabil untuk dia travel jauh tu. Pernah berlaku bila dia travel jauh dari KL, dari Kelantan ke KL tu, dia sakit di dalam kereta. Nasib baiklah masa tu kereta tu dah sampai KL, bukan di tengah-tengah antara Kuala Lumpur dan Kelantan tu. Kalau dia sakit dalam hutan tu susah jugalah kan. Jadi bukan saya sombong, sebab keadaan tu tidak mengizinkan. Bagi saya, antara saya dengan ayah saya lagi memerlukan mak saya lah. Bersalin ni semua orang bersalin. Bersalin ni kita boleh belajar, kita sihat kan, kita boleh belajar, dan ramai orang yang boleh ajar kita. Dan saya tahu di sekeliling saya ada orang-orang yang baik yang akan membantu bila-bila masa yang saya perlukan bantuan diorang. Okey, kita akan rasa stres bila orang asyik tanya, bila orang asyik cakap, macam mana akak jaga anak, kesian dekat akak seorang, akak dah tak nampak, boleh ke? Ayat boleh ke tu yang buatkan kita akan rasa stres. Boleh ke akak seorang-seorang, boleh ke baby tu lembik lagi, baby tu lembut lagi. Sebagai ibu, of course kita akan buat yang terbaik untuk anak kita. Okay, dari sudut positifnya, apa yang saya rasa positifnya adalah apabila kita jaga anak kita daripada hari pertama, macam dalam kes saya ni, yang saya fully jaga ni hari pertama selepas keluar ward lah, iaitu hari yang ke-3. Okay, positifnya kita dapat menjaga anak kita dengan tangan kita sendiri, dengan cara kita sendiri daripada awal lagi baby tu lahir. Jadi keluarga kita tak boleh mempertikaikan dah boleh ke dijaga anak, sebab kita dah boleh buktikan kepada mereka yang kita boleh jaga baby itu sendiri. Ramai saya dengar komen-komen daripada kawan-kawan saya, especially yang blind ni, dia kata bila dia melahirkan, bila dia bawa balik kampung, dia berpantang di kampung, dia tak boleh sentuh langsung baby tu. Bukanlah kata tak boleh sentuh tu maksudnya tak boleh riba, maksudnya dia tak boleh mandikan, dia tak boleh tukarkan lampin, dia tak boleh susukan baby dia, unless mereka yang menyusu badan lah. Bukan semua, tapi ada kes-kes yang macam ni. Kenapa benda ni berlaku? Sebab orang tua ataupun ibu, bapa, kakak, saudara mara, siapa sajalah yang ada dalam rumah tu tak confident sebab dia blind untuk bagi dia uruskan baby tu sendiri. Sedangkan kalau saya lah sebagai ibu, saya nak saya yang lead dalam semua perkara yang melibatkan anak saya. Saya nak jaga anak saya sendiri, dan saya nak saya yang tentukan apa yang baik, apa yang tak baik, apa yang boleh, apa yang tak boleh untuk anak saya. Okey.
Saya tak kata orang yang berpantang dengan keluarga tu tak bagus. Bagus sebabnya positif pula dari segi diorang akan kurang stres tu. Stres yang dari segi bila baby menangis kan, at least ada orang jaga, ada orang yang boleh tolong pegang dan sebagainya. Macam saya, bila baby tu stres, kalau saya ada suami tolong. Kalau suami saya tak ada dengan saya akan stres jugalah sebab saya terpaksa handle budak tu seorang-seorang kan. Tapi positif, saya tak kata dia orang tu tak bagus sebab saya fikir daripada sudut yang positif. Dari sudut positif bagi mereka, mereka kurang stres dari segi itu. Dan mereka akan cukup rehat, mereka akan cukup makan, mereka tak perlu fikir pasal nak kemas rumah lah, pasal nak masak lah, pasal makanan lah, pasal macam-macam, pasal nak mandikan baby dan sebagainya. Macam saya, bila saya jaga baby ni seorang, saya kena fikir semua benda. Maksudnya saya kena fikir pasal baby, nak mandikan baby, nak uruskan baby, nak bagi susu, baby menangis kenapa, apa sebabnya, dan saya juga kena fikir untuk jaga rumah. Jaga rumah tu untuk bersihkan rumah, untuk vacuum, untuk mop, untuk masak, untuk macam-macam lah yang selalu kita buat di rumah kan, sebab kita seorang. Saya rasa yang pertama ni pun dah panjang lebar, jadi saya rasa lepas ni lah kita akan sambung lagi dengan stres-stres yang berikutnya yang saya akan kongsikan bersama anda semua. Dan saya harap kepada mereka yang bakal ibu ataupun telah menjadi ibu yang ada pengalaman, bolehlah sharekan you all punya pengalaman di kolom komentar, ataupun ada cadangan, tajuk ke apa ke yang you all rasa nak cadang, bolehlah tinggalkan juga di kolom komentar di bawah. So untuk itu saya rasa cukuplah setakat ini untuk video hari ini. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.